Kemudian taubatnya na padum-padum buah macam. Na taubat yang pertama gebuhunan dengan taubat. Yang kedua gebuhunan dengan inabah. Yang kelima gebuhunan dengan aubah. Makna taubat iaitu permulaan orang yang kembali kepada Allah. Orang yang bertaubat karena takut kepada siksaan Allah, yang gekun orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat kerana mengharap pahala Allah, gekun orang yang inabah. Orang yang bertaubat kerana menjaga perintah dan hak-hak Allah, bukan mengharap pahala dan takut dosa, yang gekun aubah. Jadi dalam istilah tasawuf nari istilah taubat, inabah dan aubah. Aubahnya tingkatan level paling atas. Pakan taubat, ya aku tak getik lah neraka. Tutung jaro ngerukuk mentang ai kutun. Yang taubat. Pakan hana ne puput dosa saleh ke orangnya ka saleh rona. Karena pelai pahala. Yang berarti inabah. Pakan ne taubat. Kalau harap pahala, tapi lun jaga hak Allah. Lun hamba Allah Tuhan. Pu yang geyu oleh Allah tak puput, pu yang gelarang tak pejiu. Gebi syurga hendak gebi syurga nyan hak Allah kan hak lain. Nya kan aubah. Aubahnya adalah sifat para wali dan sifat para anbiya. Mia inabah sifat orang-orang yang tahu dengan Allah, mia aubah sifat para nabi dan para rasul, mia taubatnya sifat orang-orang mukmin orang-orang mukmin biasa. Kemudian taubatnya nal heboh pengertian. Pertama penyesalan, yang kedua berazam untuk meninggalkan kembali kepada apa yang Allah larang. Yang ketiga iaitu berusaha untuk memenuhi kembali hak-hak orang yang telah dizalimi. Dan taubat ada juga makna meninggalkan penundaan yang tentang khilaf masalah makna taubat.